So hari ni apa Tuan sebenarnya prosedur dia pengesahan lafaz cerai? Pengesahan lafaz cerai dan rujuk. Maksudnya diorang nak rujuk ni? Apabila kita sebut pengesahan, maknanya sudah ada lafaz cerai dan sudah ada lafaz rujuk. Yes. Jadi kita nak endorse di depan hakim lah. Jadi sama ada lafaz tersebut disahkan ataupun tidak, kita tunggu apa yang hakim akan putuskan. Okey, difahamkan macam Aslam telah memfailkan cerai terhadap Marisa. Tidak, tak betul. Aslam tidak failkan cerai pada Marisa, tapi Aslam failkan pengesahan lafaz cerai. Pengesahan lafaz cerai maksudnya lafaz cerai berlaku di luar mahkamah. Betul. Dan mungkin kalau macam boleh share sikit bila berlaku itu, dan adakah berlaku kena rujuk semula atau macam mana sekarang status mereka apa sekarang ini? Yang berkuasa untuk menentukan lafaz cerai dan rujuk hanyalah hakim yang dilantik oleh Sultan. Jadi kita tunggu dan lihat apa yang hakim akan putuskan. Saya pun tak berani nak sebut sebab kes masih lagi dalam proceeding. Okay, kejadian lafaz perceraian tu berlaku bila Tuan? Berlaku bila? Saya kena tengok file. File ada kat dalam. Nanti saya tengok file, saya boleh bagi tahu. Tapi cukup sekadar itulah untuk semua orang tahu kan. So difailkan pengesahan ini bila? Kita file beberapa hari sebelum kita nak menyambut 1 Syawal. Kita filekan pada hari itu. Okay. Tujuan dia memfailkan tu untuk mengata bagi peluang untuk ada rujuk ke ataupun Untuk mengetahui status sebenar sama ada masih lagi suami atau isteri yang sah ataupun tidak. So sekarang diorang Masih duduk bersama ke atau dah duduk berasingan? Saya tak ada maklumat pasal tu. Cuma untuk makluman semualah, apabila kita bernikah di Thailand, ini yang kita kena hadapi. Untuk filekan apa-apa kes selepas daripada pengesahan nikah, kita mesti dapatkan sijil pernikahan. Nak dapatkan sijil pernikahan, ada beberapa requirement yang diperlukan lah. Antaranya adalah mesti selesai proses pendakwaan dan penguatkuasaan. Itu dah berlaku tahun lepas kan? Dah selesai kan? Belum selesai. Kata yang dah sah tu, yang dah sah. Pada 27 Yang kes pengesahan nikah ya, tapi proses selepas pengesahan nikah untuk penguatkuasaan dan pendakwaan masih lagi. Ada sesuatulah yang peguam uruskan. Kita berjaya untuk filekan kes ni supaya apa? Aslam tidak banyak kalilah nak kena ke mahkamah selesaikan dan menentukan status benar sama ada masih lagi suami isteri ataupun tidak. Tuan, sepanjang mengendalikan mewakili pihak Aslam kan, macam seperti dikatakanlah ada berlaku cerai di luar mahkamah. So Tuan sendiri melihat hubungan pasangan ini macam mana sepanjang tempoh mereka berkahwin? Saya tidak lihat pasangan ni di rumah sebab saya ada kat rumah saya. Tapi lah mengikuti perkembangan. Setakat yang saya ikut perkembangan, saya telah nasihatkan sewajarnya lah untuk pihak-pihak ini jaga hubungan perkahwinan yang sewajarnya lah, seperti mana Al-Quran ajar sakinah, mawaddah dan rahmah. Apa yang berlaku selepas daripada itu saya tidak pasti. Jadi macam tu kata, bila berkahwin di luar negara tu dia perlukan prosedur yang Betul. memacamkan. Jadi apa nasihat untuk orang kata mungkin ke banyak Nasihat saya pasangan sekarang ni? pada saya, kalau nak nikah betul-betul. Kalau lelaki kena gentleman. Gentleman ni maksudnya datanglah ke mahkamah. Mahkamah ni tidaklah payah mana pun nak buat pengesahan ataupun nak buat permohonan poligami. Mudah je kalau kita dapat kemukakan bukti keterangan. Tapi bila mula kita kata kita tak nak bagi tahu isteri pertama, kita tak boleh nak ikut undang-undang. Jadi itu yang akan memayahkan kita di kemudian hari. Proses ni akan lebih panjang Tuan? Proses akan lebih lebat. Tapi untuk kes dia ni, dia selepas 1 tahun berkahwin kan, untuk pengesahan nikah tu kan? Betul, lebih kurang 1 tahun dan kes pengesahan lafaz cerai berlaku. Itu yang jadi susah, complicated sikit. Sebab tak ada sijil nikah lagi. Dan kita filekan ini tanpa sijil nikah. Kita mohon pada pihak Jawi untuk dapatkan satu salinan sah daftar untuk kita filekan pengesahan lafaz ni segera mungkin supaya senanglah, tidak memudaratkan pada pihak-pihak. Sijil nikah tu memang takkan dapat atau memang lambat atau macam mana Proses perlu lalui beberapa prosedur lah. Antaranya penguatkuasaan, datang bagi keterangan dekat pegawai penguatkuasa. Lepas tu akan naik ke mahkamah untuk kes jenayah. Didakwa atas kebenaran nikah tanpa kebenaran, bayar denda. Kalau bayar denda, kalau masuk penjara, masuk penjara.
semua okay, tu berlaku juga. Dari proses So basically yang dah berlaku tahun lepas adalah mereka sah bernikah di luar negara, Betul. dibenarkan tapi belum dapat. si Jenica. Proses pendaftaran masih belum selesai. Okey, faham, baik. Itu saja. Okey, baik. Daftarkan pernikahan tersebut. Tapi pernikahan sah. Pernikahan sah. Okey tuan, balik Kepada kepada hari asal ini. ni, mungkin boleh explain sikit isu rujuk cerai ni. Mungkin ialah kami pun memudahkan pemahaman pembaca. kami apa yang berlaku sebenarnya. Maksudnya ada proses cerai di luar mahkamah, lepas tu mereka pernah berujuk atau kami pun kurang faham macam mana. Mudahnya ada lafaz cerai dan ada lafaz rujuk di luar mahkamah. Jadi perlu dibuat pengesahan untuk menentukan sama ada Aslam dan Marisa masih suami dan isteri ataupun bukan. Okay, maksudnya benda ni berlaku si Jenica tu belum ada tapi dah berlaku perceraian dan rujuk ni. Betul. Okey, baik. Thank you tuan. Sama-sama. Tuan nanti boleh WhatsApp